Ini hamba nak ajar sikit macam mana cara orang malas nak basuh kereta. Kalau basuh dekat dekat kedai tu yang auto car wash tu lebih kurang dalam RM12 lah, yang paling basic. Basuh dengan vacuum. Okey, sekarang ni saya malas nak hantar, saya nak jimat RM12. Macam mana cara nak buat? Dia taklah kotor sangat, tapi adalah kotor tak kotor lah. Tu nampak tu. Boleh tahan jugalah dia punya ni. Tu. Tu. Ni sebelum sebelum. Tu. Okey, WX6875. Birthday saya 6875. Senang nak ingat. Ni kotor ni. Kotor. Macam-macam ada. Okey. Kotor Okey. Saya cuba nak siapkan dalam tempoh 10 minit lah. Ambil masa 10 minit. 10 ke 15 minit untuk kita cuci. Macam mana cara dia? Tak payah pakai sabun. Kita pakai air je. Okey, kita buat slow. Matlamat kita nak jimatkan air, tak payah pakai sabun. Lebih kurang 10-15 minit boleh selesai. Airnya jangan laju sangat, kecil je. Kita tak payah pakai sabun. Kita cuci, kita pakai tangan je. Macam mana cuci pakai tangan tu? Macam mana cuci pakai tangan. Macam mana nak ejah ni? Cuci pakai tangan ni. Kita cuci pakai tangan. Macam mana cara dia? Saya tunjukkan caranya. Cuci pakai tangan saja. Kita sembur dan kita gosok. Macam tu. Sembur kita gosok saja. Ini cara orang malas basuh kereta. Kita tak nampak teruk sangat, tapi kena gosok. Kalau tak gosok, dia tak hilang kotoran dia tu. Okey. Ini keadaan kereta selepas kita basuh pakai air saja. Kita pakai air, kita gosok dengan tangan, tak payah pakai sabun. Sebab kat sini sekarang dekat Bangi ni hari-hari hujan. Jadi kalau kita basuh cantik macam mana pun, hari ni kita basuh, bila hujan kotor balik kereta tu, tak berbaloi ya. Jadi untuk jimatkan kos, jimat air, jimat belanja, jimat RM12 minimum untuk basuh dan vacuum. Kita basuh pakai air macam ni je, tak payah lap lah. Kalau nak cantik kena lap lah, biar kering. Tapi sebab sekarang ni selalu hujan, tak payahlah, macam ni je lah, membadai dah. Kalau kita jadi macam saya, jadi ejen rumah ni, at least kereta tu nampak tu urus sikit lah. Tak ada dah nampak macam kerbau baru naik daripada berkubang dekat sawah kan. Sedap lah mata mandang sikit. Okey. Tak payah mana pun. Lebih kurang 10-15 minit boleh siap lah. Okey. Beres. WX6875. Birthday saya ni dah tak lama dah. Dalam lebih kurang seminggu 2 lagi dah birthday saya. Okey. Beres.